setelah sekian lama aku tak pergi ride. So hari ni aku pergi ride, pergi dengan join dengan tim Hot Speed League lah. So kalau tengok sini semua kebanyakannya bike-bike, nanti kita pergi round sampai depan tengok motor-motor dan apa pun kau kena layan gitu. So untuk destinasi aku kali ni, kita nak pergi Muar, Asam Pedas Muar. So tempatnya dekat mana aku tak tahu, nanti kita layan je pada ni. Okey, jom kita tengok motor dia. Boleh tak? Bang, bisik bang. So sekarang ni aku ada dekat apa ni, hentian Kulai. So tengah tunggu set-set pejuang lain datang lah. Lepas tu kita boleh gerak lah. So kalau tengok sini sampai ke depan tu memang ramai lah geng. Tak tahu nak gimana. So ni aku join grup-grup baju merah ni. So penampakan pipe di situ. Apa-apa semoga kita pergi balik dalam keadaan yang selamat lah. Okay, bye. Kita dah sampai Macap lah. Macap. Ramai. Tu pun ramai. Terus sampai Macap, isi minyak lagi. Okay geng, sekarang aku dah sampai Macap. Pakai halal dapat ke minyak. So sekarang total dah 20, aku tuan RM5 lah. So tapi ni pun kita tengok sampai mana, berapa minyak dia. So apa pun korang akan layan video ni. Jom.
lepas tu kita boleh gerak jalan dulu. Okay, aku buat mesti korang yang dalam video ni. Mana yang belum subscribe tu subscribe dulu. So sekarang ni aku dah sampai dah makan. Lepas tu sekarang ni tengah tengok tu mungkin ada satu motor bocor. So lepas ni dah bikin mungkin dah boleh gerak. Dia pun dah berhenti. So pun kita layan tengok dah bikin je. Okay. So ni JMP Block 65 Kilometer standard. Setting air tangan aku sendiri lah. So Alhamdulillah tak ada masalah. So okay, so, motor ni aku pernah review hari tu, tapi dia pakai full set. Sekarang dia dah buat kit bulat lah. So ramai guys, memang penuh lah kat sini. Aku rasa lebih kurang untuk grup yang aku join ni je, lebih kurang 30 biji lah. So kita orang ada highlight, kalau rosak boleh naik lah. Ada air tebu pekat. Ini owner tayar motor. Asal tak habis ni kita ni. Banyak lah deh. Pipe. Ni pun pipe. Banyak. Penuh. So ni bahagian belakang. Bahagian belakang kedai asam pedas Kak Fida. So full house. Penuh kiri kanan penuh. Geng. So sekarang ni aku dah sampai highway Pagoh. So dah on the way balik lah. Sekejap loh jadi kita balik lah. So aku tak boleh nak rakam lah sebab hujan lah geng. Hujan kering ni lah, bahaya. So jadi kita fokus lah. Tak kita selamat sampai ke tempat. Okay geng. Okay ramai. So sana geng-geng RR. Follow ni. So jadi kita nak balik je. Okay, jom kita GoPro, bye.
Okay geng, sekarang dah sampai Arin Armacap lah. Bapak sejuk weh. Dan tak berhenti lah. Pada pukul 1 tadi tempat sana gerak, maknanya tak berhenti lah. Jadi kita balik arah apa-apa lah semua. Okay, jom kita sambung ride. Okay, so sekian ride Spender basah untuk hari ni. Sekejap, sorry. Okay, kita tengah tunggu member yang lain lah. So ni dekat Tol Kulai. So semua fighter-fighter ni nampak. Okay bang, semua set-set fight panjang fight galah. Okay geng, so alhamdulillah dah sampai Kulai dah sampai. So jadi kita terus balik lah. Alhamdulillah jalan pun dah kering. Buat maintain dia 718 tak ada masalah. So terima kasih semua yang dah layan video ni. Jangan lupa like, comment dan subscribe. See you in the next video. Bye. Peace.